memutuskan fatwa mengisytiharkan fahaman liberalisme dan pluralisme, promosikan pluralisme yang menganggap semua agama memiliki kebenaran yang sama. Apa itu pluralisme? Pluralisme berasal daripada perkataan plural yang bermaksud pelbagai. Menurut Pejabat Wilayah Persekutuan, pluralisme ini bercanggah dengan akidah Islam kerana ia menyamakan pegangan dan kebenaran sesuatu agama. Oleh itu, umat Islam di Malaysia tidak dibenarkan sama sekali untuk mengamalkan pluralisme ini. Malaysia merupakan negara majmuk yang mempunyai pelbagai agama termasuklah Islam, Hindu, Kristian, Buddha dan lain-lain lagi. Kepelbagaian agama ini tidak boleh menjadi asbab kepada kita semua untuk mengamalkan pluralisme ini. Secara ringkasnya, pluralisme dalam konteks Islam menegaskan untuk menjaga akidah. Namun begitu, keharmonian sesama masyarakat perlulah tetap dijaga. Fahaman pluralisme banyak dipengaruhi oleh tokoh barat seperti John Hick yang mencuba untuk mentafsir semula konsep kebenaran agama. Sejarah ini mula berkembang selepas zaman pencerahan, iaitu sebagai sebuah reaksi terhadap konflik keagamaan yang berlaku akibat dakwaan kebenaran eksklusif. Di Malaysia, isu pluralisme ini muncul secara halus, iaitu melalui media, isu semasa, wacana akademik dan juga NGO. Kekeliruan yang timbul apabila pluralisme sering disambungkan dengan istilah toleransi turut menjadi punca menyebabkan pluralisme sudah masuk ke dalam Malaysia. Dialog antaragama juga menjadi salah satu punca lalu pluralisme Islam masuk ke Malaysia. Terdapat dialog yang dibenarkan oleh Islam di Malaysia, iaitu dialog penjelasan untuk tujuan dakwah, dan juga dialog dilarang, iaitu dialog yang mencorakkan pluralisme. Selain itu, tuntutan daripada NGO seperti SIS dan IKID juga mengukuhkan fahaman pluralisme kerana mereka sering mentafsir agama mengikut logik akal semata-mata dan menggunakan konsep harmonik barat. Pluralisme agama mendakwa bahawa semua agama adalah benar dan bahawa keamanan di akhirat kelak, yang mana bertentangan dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Islam menegaskan bahawa hanya agama Islam dan firman si Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam merupakan satu-satunya jalan yang sah untuk mencapai keredaan di sisi Allah. Begitu juga dalam ayat lain, barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya dan dia di akhirat termasuk dalam kalangan orang-orang yang di Al-Imran ayat 85. Dari sudut pandangan ulama dan institusi Islam, Majlis Fatwa Kebangsaan 2006 telah memutuskan bahawa pluralisme agama adalah fahaman yang bercanggah dengan akidah Islam kerana ia menolak konsep keesaan Islam dan kebenaran mutlak Islam. Oleh itu, Islam sangat menolak fahaman pluralisme dalam beragama kerana ia bertentangan dengan prinsip tauhid dan konsep keesaan Islam yang menegaskan hanya agar Islam merupakan agama yang benar dan diterima oleh Allah SWT. Awak semua tahu tak bahawa pluralisme dalam agama ini memberikan kesan negatif? Apa dia? Dari sudut sosial, pluralisme dalam agama boleh mencetuskan kekeliruan toleransi dan kepercayaan bahawa semua agama adalah sama dan benar, sekaligus mengganggu keharmonian sesama masyarakat. Kesilapan ini boleh membawa kepada konflik identiti dan pertembungan nilai dalam masyarakat majmuk. Dari aspek akidah pula, pluralisme dalam agama boleh menghakis pegangan umat Islam kerana ia menolak prinsip kebenaran tunggal agama. Pluralisme ini sering disebarkan melalui media sosial dan boleh mempengaruhi individu tanpa disedari. Betul tak? Betul tu. Walaupun agama Islam mengajar untuk menghormati agama lain, tidaklah bermaksud boleh samaratakan semua agama sebagai benar. Selain itu, pluralisme juga memberi tekanan emosi terhadap individu kerana pendarahan terhadap pelbagai kepercayaan maupun menimbulkan rasa kekeliruan terhadap pegangan diri. Oleh itu, masyarakat perlu memahami perbezaan antara toleransi, pluraliti dan pluralisme.
Isu-isu pluralisme agama juga merupakan sebab mengapa pluralisme agama dilarang di Malaysia. Antara isu yang timbul adalah penubuhan Suruhanjaya Antara Agama Interfaith Commission IFC. Penubuhan ini mula membimbangkan apabila ia mula tersebar luas di media sosial hingga menyebabkan JAKIM mengeluarkan kenyataan rasmi pada Oktober 2014. JAKIM berpendapat bahawa penubuhan ini dapat mengganggu keharmonian antara kaum. Seterusnya, penubuhan sistem Islam atau dikenali sebagai SIS telah mendukung fahaman pluralisme ini di mana mereka menolak pelaksanaan hukum hudud. Kata mereka, hukum ini mendiskriminasi kaum wanita di mana di bawah enactment Kesalahan Jenayah Syariah Terengganu Hudud dan Qisas 2002 menyatakan bahawa seseorang wanita yang dirogol perlu membawa bukti apabila membuat laporan dan jika wanita tersebut gagal, dia boleh dijatuhkan hukuman sebatan sebanyak 80 kali. Akhir sekali, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Ahli-Ehwal Agama kali ke-68 pada April 2005 telah membincangkan garis panduan bagi umat Islam yang hendak menyertai perayaan agama atau kaum lain. Hal ini tercetus apabila isu perkongsian perayaan dan acara keagamaan wujud di Malaysia. Hai Syirah. Masa nak kajian kita pasal tourism tu? Lah. Kita dah kerja? Oh Syirah, awak dah tengok tentang laporan keseluruhan untuk kajian tourism kita buat hari tu? Saya dengar kita dapat 101 responden daripada Fakulti Sains Pendanaan. Ya, objektif menunjukkan tahap pengetahuan, persepsi dan cara pelajar menangani isu tersebut. Semua bahagian digelaskan dengan kategori A, B dan C. Bahagian A menarik sebab graf tunjuk majoriti responden pernah mendengar tentang pluralism. Tapi ramai juga yang tak pasti atau tak memahami definisi pluralism secara yang mendalam. Betul. Kajian menunjukkan ramai yang tahu istilah pluralism, tetapi kefahaman pelajar terhadap pluralism itu masih pada paras sederhana. Ada yang setuju pluralism itu wujud, tetapi ada yang ragu-ragu dengan istilah sebenar pluralism. Ini menunjukkan jurang kefahaman pelajar terhadap pluralism itu sangat rendah. Bahagian graf media sosial pun tinggi pada kategori tak pasti. Maksudnya, pelajar banyak terdedah pada maklumat tetapi tak semua yang jelas. Ya, dan dalam laporan ada mengatakan bahawa media sosial ini diibaratkan sebagai pedang dua mata, iaitu media sosial boleh menyebarkan ilmu tetapi media sosial juga boleh mengelirukan dengan idea pluralism yang bersanggah dengan fahaman agama. Sebab itu ramai responden mahukan tindakan kawalan dan penapisan. Saya tengok pula kan untuk bahagian B, kebanyakan responden bagi persepsi yang agak bercampur. Ada yang cakap pluralism ni positif sebab dia menggalakkan toleransi dan perpaduan. Tapi ada juga yang cakap pluralism ni negatif. Kenapa awak rasa macam tu? Pada pendapat saya, responden ni bimbang terhadap ancaman ideologi pluralism agama. Tetapi carta juga menunjukkan ramai yang setuju terhadap pluralism agama, tapi pada masa sama mereka berhati-hati. Saya rasa responden ni takut untuk mengetengahkan pendapat mereka kerana takut akan disalah faham sebagai diskriminasi terhadap agama lain. Yang saya boleh simpulkan tentang kajian yang kita buat ni, saya rasa sebenarnya para pelajar atau para responden sangat aware tentang definition pluralism, tetapi majoriti daripada mereka hanya memahami secara kasar, tak memahami secara mendalam. Sebab itu saya rasa pentingnya para pelajar yang dah menjawab kajian yang kita buat ni untuk memahami dengan lebih detail tentang definisi pluralism. Dapat disimpulkan bahawa fahaman pluralisme merupakan ideologi yang berbahaya terhadap masyarakat dan negara kerana ajarannya yang mampu membawa kepada kecelaruan identiti dan akidah sebenar umat Islam. Kajian mendapati bahawa kebanyakan anak muda pada masa ini mempunyai kesedaran tentang pluralisme, namun tetapi tidak yakin dan tidak memahami secara mendalam apa itu pluralisme. Ia mendorong kepada ketidakpastian dan perbezaan persepsi dalam kalangan masyarakat. Maka, kerajaan dan institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk penularan fahaman ini. Sebagai kata akhir, kesedaran dan fahaman terhadap pluralisme adalah penting bagi setiap umat Islam agar fahaman ini tidak dapat menjangkiti minda masyarakat pada masa ini.